8,000 dalam 10 tahun. Ni kalau kiraan kasar 800 setiap tahun. Saya pernah dengar ada sampai uruskan satu tahun 2,000, 3,000. Fikir balik logik akal. Ni saya tidak menuding jari, tidak nak tunjuk, tanya cerita pengalaman sesiapa. Saya hanya ceritakan pengalaman saya sendiri. Saya pernah buka tahun COVID, lepas COVID ke sebelum COVID macam itulah. Kami ada petugas haji yang orang panggil apa? Mualak, kita bagi istilah mualak lah. Fatani yang duduk di sana, yang bertugas dengan petugas haji Malaysia ni. Maksudnya dalam satu grup tu ada jemaah haji, ada petugas daripada Malaysia, ada petugas daripada Saudi. Petugas daripada Saudi tu orang petani lah, petani Indonesia yang bertugas sama-sama dalam satu syarikat. Saya pernah jaga mereka ni dan bagi kat mereka setiap seorang tu buat badal untuk para jemaah. Pengalaman saya nak dapat 50 orang yang setuju buat badal pun sangat-sangat susah. Sedangkan tu petugas sendiri. Kami tugas ada lah 50-60 orang. Tapi ada yang tak mau buat haji, nak fokus kerja. Ada yang dah ada badal haji, nak buat kat saudara mara. Dan hanya ada beberapa kerak, saya tak ingat. Asal dalam 20 plus minus macam tu saja yang setuju untuk buat badal haji. Bayangkan. Yang tu yang saya tengok sendiri, saya bergerak sendiri dengan mereka. Itu pun susah. Saya nak suruh tangkap gambar. Dia macam ni lah. Walaupun 20 orang, secara contoh lah, saya bagi 20 orang yang bawah saya buat badal haji ni. Walaupun 20 orang, saya nak check, nak pastikan 20 tu buat seperti apa yang saya nak, sangat-sangat susah. Bukan 20 orang ni duduk sekali berpecah. Kita hanya mengharapkan gambar daripada mereka. Kita hanya mengharapkan update. Jadi macam mana nak tak kepercayaan? Itu dulu petugas boleh pakai ihram. Tapi sekarang petugas Fatani ni dah tak boleh pakai ihram. Masuk nak kerja, mereka akan ada bagi pas, name tag kerja tu, dia tulis tu pekerja. Jadi tak boleh pakai ihram. Pakai ihram tak boleh masuk ataupun kena tangkap. Jadi macam mana kita nak kata logik sampai ratus satu syarikat urus ratus. Benda ni sangat tak logik. Pada saya, pandangan saya akan katakan benda ni adalah satu penipuan. Wallahualam. Harap manfaat. Jangan lupa like, komen dan share.